about Jujutsu Kaisen. Is part 2 going to be immediately next season, or we have to wait for another season before we watch? Another year. Another year for the second part of the Culling game. Ada 3 part apparently. Shimetsu Kayu Jampen. 2 je. Shimetsu Kayu Jampen Culling game part 1 8.67 on Mel. But one thing aku perasan lah, yang kita kutuk-kutuk Mappa kan. Mappa was doing bad stuff 2 years ago lah, masa dia zaman tamak. Semua dia nak buat, Attack Titan dia nak buat, ni dia nak buat. Sampai Jikokuraku pun macam buat dengan kaki, because diorang just tak cukup orang. Anyway, did you think they've done very well for this? Animation wise, they step up gila babi bila nak dibanding dengan Shibuya yang diorang release tak siap tu. Season ni memang complete siap di cinematography, animation, dari segi visual semua perfect, tak ada cacat celah bagi aku. Tapi story aku ada masalah sikit. Nak bandingkan dengan Shibuya, aku lagi enjoy Shibuya Incident season 2. Sebab season ni dia agak, aku enjoy the part of the world building dalam Culling game ni. Bila Tengen explain itu, ini dan sebagainya, ada new character, ada new sorcerer, ada new reincarnated sorcerer, apa semua. Tapi the problem is, kenapa si Tengen ni bila member, okay contoh aku tengok episod apa, waktu Yuji tengah fight dengan Higuruma, fight tu best, fight tu gila babi best, animation the best. Tapi kita kena fokus Tengen bercakap explain, okay cause teknik Higuruma macam ni, Domi explain. Aku tengah nak tengok fight, fight tengah peak ni, dia boleh explain lah macam tu. Aku nak kena pause pula satu-satu. Elok cerita tu 20 minit jadi 40 minit aku spend time tengok satu episod tu. Benda tu aku agak annoying. And then benda tu terjadi daripada episod berapa? Episod diorang start masuk Culling game. Sebab the first 4 episod diorang tak masuk Culling game lagi. 2 episod waktu Yuta pergi hunt Yuji. And then third episode diorang jumpa Tengen, and then Tengen explain pasal Culling game. Episod 4 pasal Maki pergi bunuh semua Zenin clan tu, yang 28 minit punya episod tu lah. Ada episod 5 baru diorang start masuk koloni, tempat-tempat ni lah Culling game ni. Yuji dengan Megumi masuk dalam Tokyo punya koloni, and then Yuta masuk Sendai punya koloni. Yuji jumpa Higuruma, Megumi jumpa Regista, Yuta jumpa Ryo dengan apa nama mamat tu, Uro. Actually aku suka bila episod terakhir ke 2 terakhir, aku tengok episod terakhir lah, episod Yuta waktu dekat Sendai Colony. Aku rasa tu favourite episod aku lah, sebab diorang boleh je sebenarnya buat action, tapi diorang tak explain macam mana Tengen buat waktu awal-awal season. Diorang boleh je buat macam tu, like diorang fight and then in the middle ada rehat sikit tu, Tengen explain secara simple tapi kita faham, and then diorang sambung fight tu. Actually diorang boleh buat benda tu. Kenapa diorang like awal-awal season diorang tengah fight, diorang nak kena explain? Aku macam benda tu annoying. Kenapa director dia buat macam tu lah, aku tak faham. Tapi so far aku agak risau dengan pacing ataupun dengan cara formula diorang sampaikan story tu in the next season. Sebab season ni diorang agak terlampau complicate satu-satu scene tu, yang membuatkan kita kena fokus lebih, kena pause banyak kali untuk kita faham betul-betul benda tu. Bagi aku benda tu best untuk world building. Kita boleh faham discuss teknik, contoh macam Higuruma punya curse teknik macam ni, and then macam Regista punya curse teknik pun macam ni. Dia benda tu best untuk kita belajar, tapi they need to find space untuk explain benda tu lah. Dia orang kena susun betul-betul benda tu lah. Aku tak tahu dalam manga macam ni. Mungkin dalam manga dia orang buat macam tu kot. Dia orang terlampau nak ikut source material sangat, or budget limitation ke apa, aku tak sure lah apa sebab dia kan. But aku harap in the second part dia orang boleh susun benda tu dengan lebih smooth lah. Janganlah terlampau. Kalau dah tahu manga tu barai, benda tu
manga kita boleh baca. Kalau benda ni kita nak kena tengok, kena dengar. Ya. Serabut sikit lah. Ya, Serabut yalah. lah. Alif, did you watch it? Jujutsu? I only watch the first few episodes. So. and And then then I drop it. I think the last episode I watch yang Zenin Clan kena bunuh lah. Yang Zenin Clan semua mati kena bunuh, and then after that I drop. I know that it would be a spoiler of sorts, but is that scene reminiscent on Kill Bill? Yeah. But was that done intentional, like homage or what? Do you think? I think intentional kot. It's a homage for Kill Bill lah. Actually bukan Kill Bill je. Diorang ada homage untuk apa ni? Banyak untuk Fight Club pun ada juga. Waktu Hakari punya episod tu pun ada juga. And besides, masa Kill Bill buat tu pun bukannya original sangat pun, because it's probably like a trope among Japanese action films of the past, you know. But I'm one of the person who unfortunately I dropped the middle of season 1 JJK, and then masa tu masa aku start beli manga JJK was just after COVID, and anybody who likes to buy manga and happen to have done so at that time would understand the pain of waiting for reprints, because because kertas tak cukup, because factory tak buka, printing press tak ada kertas, that kind of thing. Sekarang manga Jujutsu Kaisen susah nak cari, volume 26 dah haram. Aku semua dah ada, yang tu tak ada. So aku punya plan is to actually restart watching the anime. The last time aku enjoyed the JJK thingy was JJK Zero, because that predates the actual episode kan. Yeah. Because I think it was marked by the fact that masa tu Mappa buat macam sial semua. So orang enjoy juga, tapi still macam bloody hell. But now they seem to be back on track. Because Mappa sebenarnya dia bukan kedekut, bukan dia tak bayar orang. Masa zaman kegemilangan yang semua hancur tu, dia cukup orang dibayar gaji, tapi dia orangnya schedule tight. Dia orang nak buat sangat berapa episod, berapa IP in one season. Jadilah macam tu, tonggang terbalik sampai tak siap pun boboh masuk TV and repair later for Blu-ray. And then dia orang nak move towards doing their own stuff like Ufotable. Maknanya tak ada unsur luar kacau dia orang. Yeah, so JJK, that's my take on it lah. Just like a parting shot. Skor dia 8.67 di MAL setelah 12 episod. Dan juga lagu dia is King Gnu, Aizo untuk opening. Dan Juji Yoake no Uta sebagai ending theme dia. So that was Jujutsu Kaisen Shimetsu Kyayu Zenpen.